Sorotan terkini Berita 757. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersedia bekerjasama dengan semua pihak dalam melaksanakan program pemutihan rumah ibadat yang dibina tanpa kebenaran. Menterinya Ngah Koh Ming menegaskan isu tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun kementerian terbuka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Koh Ming berkata pembinaan rumah ibadat tertakluk kepada undang-undang termasuk keperluan memperoleh kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan. Beliau menekankan bahawa peraturan ini terpakai untuk semua rumah ibadat termasuk gereja, masjid, tokong dan kuil tanpa sebarang pengecualian. Beliau menambah terdapat struktur rumah ibadat yang telah wujud sebelum kewujudan Akta Kerajaan Tempatan atau Kanun Tanah Negara. Ada yang sudah berusia ratusan tahun. Pemutihan boleh dilakukan selagi struktur itu tidak mengganggu ketenteraman awam, rizab sungai, trafik atau jalan raya. Sementara itu, Malaysia memberi penekanan terhadap usaha menarik pelaburan jangka panjang dan berorientasikan nilai dalam sektor mineral kritikal bagi memperkukuh penciptaan nilai serta pembangunan huluan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, usaha ini termasuk pelaburan menyokong aktiviti pemprosesan serta penglibatan lebih kukuh oleh syarikat domestik. Beliau menekankan bahawa Malaysia berhasrat bergerak melangkaui peranan sebagai pengekstrak semata-mata. Sebaliknya, menumpukan kepada penciptaan nilai lebih tinggi yang berdaya maju secara komersial dan mampan. Mohamad berkata, negara mengalu-alukan kerjasama dengan kerajaan, institusi kewangan pembangunan dan sektor swasta bagi menggerak modal teknologi serta kepakaran melalui pengaturan komersial yang berdaya maju. Menyifatkan mineral kritikal sebagai pemboleh penting bagi perindustrian dan kemajuan teknologi global. Mohamad menegaskan Malaysia akan terus mempromosikan persekitaran kondusif serta mesra pelaburan. Beliau menambah bahawa sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan mineral kritikal global, Malaysia mengiktiraf tanggungjawab bersama semua negara dalam memastikan bekalan yang stabil, boleh dipercayai dan mampan. Dalam perkembangan lain, pertikaian antara Kerajaan Terengganu dan Felda berhubung tanah yang diusahakan agensi itu hampir dimuktamadkan dengan penyelesaian dijangka diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, rundingan kini berada di peringkat akhir selepas beberapa siri perbincangan melibatkan semua pihak berkepentingan. Sebelum ini, Kerajaan Negeri mengeluarkan notis Seksyen 425 Kanun Tanah Negara bagi menghalang pencerobohan di 10 ladang Felda melibatkan hampir 15,000 hektar susulan dakwaan tanah itu diteroka tanpa pembayaran premium, cukai atau perkongsian keuntungan sejak lebih 40 tahun. Tanah Felda yang diusahakan sejak 1985 termasuk ladang FGV Setiu 1 seluas 1,742 hektar.